Penggantungan Datuk Nur Azman berakhir, kembali galas tugas Setiausaha Agong FAM Jawatankuasa Tata Tertib Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang bermesyuarat pada Rabu, 7 Januari 2026 memutuskan bahawa penggantungan Datuk Nur Azman Haji Rahman telah berakhir, sekaligus beliau kembali menggalas tugas sebagai Setiausaha Agong FAM berkuat kuasa serta-merta. Terdahulu, Jawatankuasa Eksekutif FAM pada 22 Disember 2025 telah membincangkan hasil laporan daripada Jawatankuasa Siasatan Bebas (RIC) dan ketika itu membuat keputusan meneruskan penggantungan Datuk Nur Azman sejak 17 Oktober 2025 bagi membawa kes tersebut ke Jawatankuasa Tata Tertib FAM bagi tindakan lanjut. Justeru, Jawatankuasa Tata Tertib FAM yang dipengerusikan oleh Datuk Dr. Baljit Singh Sidhu telah bermesyuarat dan setelah mengambil kira tempoh penggantungan yang telah dikenakan ke atas beliau dan juga laporan RIC bertarikh 15 Disember 2025, memutuskan untuk mengembalikan Datuk Nur Azman kepada tugasnya sebagai Setiausaha Agong FAM berkuat kuasa serta-merta. Dengan keputusan terbaharu ini, ia menunjukkan bahawa Datuk Nur Azman hanya terkait dalam kecuaian pentadbiran dan tidak bersalah atau terlibat dalam hal pemalsuan dokumen.